Hari ini saya nak buat pepaya Maggi. Hanya guna 3 bahagian sahaja untuk dapatkan pepaya yang super sedap. Awak mula-mula rebus dulu Maggi biar lembut. Lepas tu bubur sosis. Sosis ni awak dadu-dadu kecil-kecil gini dulu deh. Lepas tu buburlah perencah apa awak guna. Saya guna mie sedap ni. Bubur semua perencah awak ya ada tu. Lepas tu awak boleh kucah-kucah lah. Bubur semua dulu. Perencah kalau guna 2 paket, guna 2 paket Maggi, guna 2 paket perencah, guna semualah perencah ya. Kalau biasa kata, lepas tu bubur atas, letak atas kulit pepaya, lepas tu boleh gulung lah. Gulung biar kemas sikit supaya pepaya kita ni garing, walaupun dia sejuk tetap lagi garing dah. Gulung sampai siap. Lepas siap gulung, bolehlah kita menggoreng. Pastikan minyak awak betul-betul panas baru boleh masuk ke pepaya. Pepaya ni awak nak frozen dulu pun boleh, awak nak goreng selalu pun boleh. Guna api sederhana. Jangan guna api besar. Sebab bila guna api besar, pepaya kita cepat masak. Bila cepat masak, dalam tu tak garing mana. Lepas tu kat mulalah. Tak sejuk mana, layu dah. Lembut, lembek dah pepaya. Tak crunchy ya dah. Awak kena guna api sederhana, minyak panas. Goreng sampai dia betul-betul garing. Dah. Goreng sampai betul-betul garing baru boleh akak. Goreng semua siap dulu. Masa mula-mula bubur tu jangan duk kucah-kucah lah, biar duduk situ dulu. Nampak kuning-kuning gini barulah kita balik-balik dah. Kalau awak bubur patah awak kucah, lalu api hancur isi dalam perut tu. Biar kuning-kuning gini baru boleh kucah balik-balik dah. Dah garing gini boleh akak lah. Biar betul-betul garing. Jangan bergaring dah. Dah betul-betul garing, boleh dah angkat. Dah jadi gini kak, boleh makan lah ni. Awak nak cicah dengan sos cili ke, nak makan kosong gini pun sedap dah. Guna sos pencicah kepuk pun sedap. Makan kosong gini pun sedap dah. Boleh lah, awak segera buat dah. Untuk buat jamu ke, untuk buat makan-makan pagi je ke. Benda simple, mudah dan cepat. Selamat mencuba.